Kemenangan besar 7-0 ke atas PDRM FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, 18 Mac lalu menyaksikan Johor Darul Tazim JDT berjaya mengatasi rekod jumlah 154 jaringan musim 2024-2025 dalam semua pertandingan yang disertai. Menerusi perkongsian di laman Facebook rasmi kelab, Johor Southern Tigers, JDT memaklumkan skuad Harimau Selatan ketika ini sudah mengumpul 160 gol bagi musim ini. Mesin gol mereka, Bersun da Silva mengetuai senarai penjaring dengan meledak 31 gol, manakala Jairo da Silva yang menyumbang 17 gol berada di kedudukan kedua. Malah, skuad kendalian Hisco Munoz hanya memerlukan 3 lagi jaringan bagi mengatasi rekod jumlah jaringan tertinggi yang pernah dicatatkan JDT pada musim 2023. Menurut rekod, jumlah jaringan tertinggi yang pernah dicatatkan JDT adalah pada musim 2023 dengan 162 gol. JDT masih mempunyai 4 perlawanan Liga Super selain aksi separuh akhir Piala Malaysia dan kejuaraan Kelab ASEAN serta suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite Akli, menurut kenyataan kelab itu. Sebagai rekod, JDT sudah mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selepas menewaskan kelab Brunei, DPMM FC 3-0 pada 15 Mac lalu. Oleh itu pengendali Johor Darul Tazim JDT, Hisco Munoz tidak mahu terburu-buru memikirkan perancangan bagi baki 4 perlawanan dalam usaha menamatkan saingan Liga Super dengan 100% rekod bersih tanpa kekalahan pada musim 2025-2026. Munoz berkata, apa yang akan diberi keutamaan adalah mengekalkan kesinambungan karakter yang positif dan merealisasikan apa yang disasarkan menerusi pendekatan satu perlawanan ke satu perlawanan. Malah kemenangan JDT yang membelasah PDRM FC 7-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi sudah cukup menggambarkan keinginan menggunung skuad Harimau Selatan melabuhkan tirai Liga dengan pencapaian menakjubkan. Ini kerana di penghujung musim adalah saat bagaimana pengurusan kelab menuntut maklum balas mengenai perjalanan saingan Liga dan kita perlu lebih berhati-hati membuat persiapan mengharungi baki 4 perlawanan itu dengan tenang tanpa tekanan. Apapun, selepas mengharungi jadual padat bukan sahaja dalam saingan Liga tempatan malah membabitkan Liga Juara-Juara Asia Elite Akli yang cukup mendebarkan, tiba masanya kami memberi rehat sekurang-kurang 3 atau 4 hari kepada pemain supaya mereka dapat bersama keluarga. Untuk aksi seterusnya, kami perlu membuat persiapan yang rapi menentang Kuala Lumpur City FC pada 3 April ini di gelanggang mereka dalam aksi separuh akhir Piala Malaysia dan perlawanan itu juga penting bagi kami, katanya. Mengulas ketiadaan pemain import Heberty Fernandez yang hilang dalam radar skuad Harimau Selatan apabila langsung tidak disenaraikan dalam beberapa perlawanan Liga, Munoz mengesahkan pemain import dari Brazil itu masih menjalani latihan bersama rakan sepasukan. Tambahnya, kesukaran Heberty mendapat tempat dalam skuad berikutan kehadiran pemain seperti Yago Cesar, Agar Akexte dan Rui Felipe yang jauh lebih baik untuk beraksi di posisi tengah malah mungkin sukar untuk Heberty bersaing merebut tempat dalam kesebelasan tapi peluang tetap ada. Tahniah JDT, akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.